Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak-Borak BU Podcast. Jadi, apakah itu Borak-Borak BU Podcast? Basically, podcast kita akan mengetengahkan mengenai isu-isu yang ditanya oleh orang-orang muda yang sentiasa berlega di orang-orang muda. So, that's the main reason or the main highlight kepada Borak-Borak BU Podcast. So, sebelum kita pergi kepada our main podcast, Yayan, what's new with BU? Okay, so there's a lot of things going on in BU. As always, our objective memang kita nak sentiasa keep our customer entertained, yes. I would say, right, with our offerings and features. But I think today, di kesempatan hari ini, saya nak share satu feature dalam BU Baik Islam punya app yang I think would be very beneficial for youth out there, even for all of us, right? So dalam BU ni, and actually memang sangat rare untuk satu digital bank menawarkan feature yang membolehkan you apply kerja. Okay, kita ada feature dipanggil Gigs, G-I-G-S. So dekat Gigs ni adalah satu feature yang membolehkan pengguna-pengguna kita untuk apply kerja-kerja gig. Kita work with our partner, right, with our third party partner. So kita boleh apply, you boleh apply job part time, ada juga yang full time, bersesuaian dengan keperluan you, kehendak you, masa you, dan apply through us dan melalui partner kita, and then you can even make BU as your salary account. Okay. So kita nak empower youth out there beyond financial, but also you punya career. Macam tu. Faham. Okay, Yayan, your punya introduction mengenai the gigs is very perfect for the topic today lah. Sebab apa? Sekarang kita banyak persoalan sekarang dekat luar sana. Pengalaman ataupun ijazah, pengalaman ataupun sijil. So, there's no other perfect person yang kita invite hari ni as a guest, which is Nik Akmal, Principal Officer Amanah Raya Academy. Dia juga adalah seorang career consultant. Apa khabar Nik Akmal? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita dive in lah, sebab kita nak cakap pasal career kan. So, kita nak dive in mengenai our main topic today. Boleh tak Tuan Nik just bagi tahu sikit. You want to speak about other people career, bukan other people career, the career as a whole lah. What's your career? What's your career background sebelum kita start dekat the main topic tu? Baik, terima kasih kepada BU untuk invitation. Bukanlah orang paling perfect lah nak ucap kerjaya, tapi bolehlah ada sedikit benda yang boleh kongsi. Saya bermula dengan background engineering. Okay. Lepas tu jadi maintenance engineer Johnson Johnson, tak sampai setahun, and then bekerja dunia training 2 tahun, freelance 2 tahun, dan employed beberapa tahun sampai sekarang masuk dalam bidang HR dan sebagainya. So niche saya lebih kepada training, career consulting dan juga general training soft skill lah. Okay, so itu backgroundnya. Bukan saya tak jumpa minat zaman sekolah, tak jumpa. Tak. Dia hidayah datang selepas tu. Agak rare lah daripada starting engineering and then tiba-tiba career. Quite a journey there. So people tak boleh kata lah yang aku ni ambil engineer, aku akan selamanya engineer lah. Kalau ikut data sebenarnya hanya lebih kurang 40% orang yang belajar A kerja A. 40% in Malaysia. Okay. Tak banyak tu. Tak banyak lah tu. Jadi honestly lah Tuan Nik kan, pengalaman lagi better berbanding dengan belajar kat universiti. Actually soalan tu since I daripada belajar lagi, dia kata macam malas lah nak sama belajar, aku nak terus kerja, aku nak cari pengalaman bekerja. Even ada kat social media di luar sana pun kata aku tak nak habis belajar, aku nak kerja. Even orang kata Facebook founder, orang yang Elon Musk semua tu tak habis belajar, diorang boleh jadi kaya. Diorang pakai reference macam tu. What say you on that? Baik, my say adalah yang pertama, mereka drop out daripada Harvard. Nak masuk Harvard pun bukan level nak masuk universiti awam kita. Ya, betul. Alright, so itu benda pertama. Dia drop bukan dengan drop sebab dia gagal, dia drop sebab dia nak pursue. Dia dapat dream, project yang lagi besar, dapat fund, ada team, dia nak pursue. Jadi pengajian itu mengganggu dia. Maka dia drop untuk pursue benda tu, dan eventually after that dia sambung balik belajar. So orang nak tengok cerita dekat drop je, dia tahu kenapa drop, apa kisah besar dia. So that's the big picture. Jadi ideanya begini, paper qualification ataupun pengalaman, yang mana lagi penting? Ya, betul. Kenapa kita cari mana lagi penting? Kenapa tak ambil dua-dua? So the best case scenario adalah you got paper qualification, sebab Malaysia ni adalah UK based. Kita berkiblatkan UK. So paper qualification adalah sangat penting. At least degree.
And then it means kalau you ada degree, you boleh naik exec, naiklah sampai ke atas. Tak ada degree, you sangkut. You bershilling. Pengalaman 10 tahun paling tinggi boleh pergi sini exec je. Okay. Nak pergi assistant manager tu, you have to pursue your degree. Ataupun you non-exec, ada syarikat dia meletakkan syarat nak masuk exec mesti degree. So you akan jumpa bumbung sampai satu tahap dalam dunia corporate. Cap pasti ada dalam dunia corporate lah. Unless for business ataupun lain technical punya area lain. Welder apa semua di SKM. Okay, baik. So itu yang mana lagi penting, saya akan kata go for both. Kenapa pilih satu kalau boleh dapat dua-dua? Jadi tamak sikit lah untuk kebaikan. Fastabiqul khairat kan, kejar-kejar kebaikan. Baik, dalam dunia berbeza, contoh doktor. Akademik sangat penting. Adakah anda nak dirawat oleh doktor yang pointer dia 3.0? Ataupun daripada ChatGPT. Doktor daripada ChatGPT, betul. Kalau dunia yang berbeza seperti kemahiran penggubah bunga ataupun welder, you need academic question tak perlu. Dia lulus kemahiran tu, dia tahu skill tu dan pengalaman dia tu menunjukkan rekod yang sangat bagus. You prefer that one. Macam ni lah tukang urut. Tukar urut ada sijil 10 keping sijil. Yang mana anda nak? Yang 10 keping sijil tapi setahun pengalaman, ataupun tukar urut yang 1 tahun pengalaman versus 10 tahun pengalaman? 10 tahun lah. Sebab apa? Anda tengok testimoni dia, hasil kerja dia. Oh, ni ramai bercakap best, dia urut picit sekali keluar angin contoh. So different field memerlukan akademik ataupun kemahiran. So dia tidak ada bertanding sebenarnya. Kena tengok anda berada di lokasi mana, industri apa, job scope apa, then baru pemberat dia datang. So if I may kan, a very interesting kupasan lah dekat situ kan. Tapi and yet kita tahu macam Tuan Nick cakap, okay, you kena tengok orang kata the nature of the job itself, whether it's paper qualification ataupun the hands-on qualification that is needed, right? But I think then it goes back to the question, kalau saya nak tanya, kenapa masih ada perspektif di luar sana, especially lah kalau kita nak kata orang, kita punya parents, the older age, you kena belajar. Mana boleh? Contohlah kita ambil kata tadi yang buat skill work lah kan, masih lagi mengatakan tak boleh, you kena belajar. Padahal kita tahu sebenarnya career path atau orang kata lebih sajaknya untuk ambil training yang hands on, tapi masih lagi perspektif ramai lagi yang mengatakan, you know what, doesn't matter you nak buat apa, you kena juga belajar. So macam kenapa masih orang tidak boleh terbuka untuk berfikir a little bit different? Baik, menarik. Saya akan jawab, itu adalah tanggapan mereka 40 tahun dan ke atas. 40 tahun ke bawah dia dah berubah dah. Terutama zaman sekarang TVET sudah diseksikan ataupun banyak investment dinaikkan ikon-ikon, walaupun salah ikon pemotoran tapi tak apa. Right. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zaman dulu masuk universiti susah. Orang apply universiti lebih kurang dalam 120,000, tapi sekarang 2.1 juta application masuk universiti dalam tempoh 30 tahun. So the amount dah sangat besar. Dulu masuk universiti tumbang lembu, bersyukur. Betul. Sekarang masuk universiti okay. Nothing rare lah. Mainstream dah. Namun bila masuk universiti tu, orang masih lagi menganggap ada certain career yang berprestige. Bila sebut tu macam wah. Contoh doktor, lawyer, engineer, apa lagi? Arkitek, kerja government, PTD. So bila sebut yang tu, orang nampak wah. Orang tak nampak bidang skill ni. Wah juga. Tak ada. Contoh kerja apa? Underwater welder dasar laut yang oil and gas ataupun kapal. Okay. Tak ada wow. Padahal benda tu adalah 5 figure income. Betul. A year you can go for 6 figure income. Yes. Which is sekali turun you dapat. Dan dia bermain dengan nyawa lah, sebab tu mahal. Dan untuk dapat dive tu adalah dia punya lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, which is extremely difficult. Tapi dia tak ada elemen wow ataupun prestige. That's where persepsi datang. So macam mana nak bagi tahu adalah benda ini pun seksi. Bahasa mudah dia adalah, biasa kita ni bagus-bagus adalah tahu tak gaji dia berapa. Betul. Itu trigger paling awal lah. Betul. Yang kedua, do you enjoy benda yang macam ni? Tak payah kerja office, tak payah buka laptop. Yes, you enjoy. This is for you. Benda tu sedang dibuat sekarang. Sebab tu kita ada majlis TVET kebangsaan diwujudkan selepas PKP. Nak mempopularkan TVET aliran kemahiran. Yang bagi universiti ni dah cukup popular, dah ada cukup anggapan cukup baik. Orang dah lama tengok universiti is the way kan. Saya bagi satu contoh lah. Bagi tahu saya, satu menteri orang popular yang bahagian kemahiran. Tak ada kan. Semua universiti tu overseas kan. Sebab tu di popular akademik tu. Sebab kita tak tunjukkan watak satu figure yang berjaya bidang kemahiran. Kalau nak sentuh satu watak lah, kalau kita kata kat sini, watak apa tu yang ditonjolkan? Is there anyone yang kita boleh refer? Kalau saya ambil contoh lah, boleh sebutkan nama Ada seorang yang buat, saya sebut nama nanti potong. Tak apa, kita potong lah. Okay. Dia buat gunting rambut dan akademi jualan trading. Azri Water.
Dia buat Walter Academy. So dia adalah totally kemahiran. Akademi gunting rambut, ajar orang gunting rambut. Okay, then aku ajar kau buka bisnes. Yang buka cawangan tapi atas franchise aku. Jadi kemahiran, tak perlu akademi apa. Dan gunting rambut ni dia ajar di IKBN, di Amara sebagainya. Dia khusus jangka hayat pendek. Belajar 2 minggu boleh gunting rambut, buka bisnes sendiri. Not even 1 month, not even just less than 1 very month. short courses kan. Jadi kita dengar background juga dengan Tuan Nik. Tuan Nik kata Tuan Nik daripada engineering pergi ke, memang tak stick dengan engineering lah kan. Jadi bila dalam perjalanan tu in your current role, apa yang Tuan Nik belajar through experience itself? Walaupun Tuan Nik ada sijil, walaupun ada degree, what experience taught you? Macam saya, banyaklah juga. Saya daripada, orang cakap lah, daripada Mescom, and suddenly buat content. Tak lari mana, but still tak stick lah. Faham. So boleh share the experience itself. Experience yang mengajar lah. Yes, betul. Saya kena bersetuju dengan beberapa research daripada Cambridge. Dia bagi tahu daripada classroom to career ada 4 C. Okay. C pertama kreatif, kedua critical, ketiga communication, keempat adalah collaboration. So kalau ada 4 C ni, dia boleh survive transition daripada classroom to career. Ini sepatutnya ditekankan di KPM dan KPT lah. Baik. Kreatif critical adalah you are able to think bagi problem solution oriented. Bukan datang kepada bos, saya ada masalah. Datang bos ada masalah. Percayalah bos akan serabut. Okay. The problem is adalah isu di tempat kerja adalah ada problem, you identify because you are the expert. You bidang you handle kamera, you handle dokumen, you handle project, you tahu apa masalah. Tunjuk masalah problem statement, bagi hipotesis macam buat eksperimen dah jenam. Bagi pun boleh ubah dimalahkan bergerak bala. And then bagi hipotesis yang ini propose solution A, B, C. Saya recommend A, bos rasa macam mana? That is the best way to approach things. So to approach that way, you have to have critical and creative. Kedua communication ni luas, but my recent experience adalah orang di mana-mana organisasi, sebuah MNC ke apa ke, especially Malaysia dengan izin, kita sangat berbahasa basi, sangat polite. Kita berselindung. Jadi kita sangat nak avoid difficult conversation. Melayu ke? Banyaklah, tapi mostly orang Melayu lah. Okay. Kita nak tegur tu, nak direct to the point susah. Kita nak say no, kita nak, bahasa mudah dia adalah kita nak bagi dia tindakan, nak bagi teguran, kritikan. For us it's very difficult sebab difficult conversation. Sebab tu orang cakap saya banyak sangat kerja tak berani nak say no kan. That is difficult conversation. You need to learn how to navigate difficult conversation. Kalau tak, personal life, career life susah. I think sorry potong I think nak navigate difficult question is, I tak nak tembak Gen lah, but kebanyakannya yang I dah lalui, Gen Z, I won't specific Gen Z, but orang yang baru masuk, yang anak muda, dia orang lebih lebih keras dalam the akta itself. Dia banyak guna macam akta kerja, tak boleh itu, tak boleh ini. Dia weaponize benda tu. Is it good actually dalam situasi macam tu? The good part adalah dia tahu dan dia nampak boundary dekat mana. Itu zaman kita tak ada. Kita tak ada boundary. Kena cucuk, kena tekan, jalan lah. Tapi dia tahu boundary. Kekurangan dia adalah social skill. How to deliver. Point betul, tapi cara penyampaian yang salah. Mana boleh akta buruh cakap macam ni? Oi, siapa tak terasa? HR mana rasa tak terjabar? Bos-bos dengar pun macam, dia ni buat lebih kurang macam ni dia tunjuk. Aku pun you don't go dengan keadaan nak mencabar. Okay, contoh kena marah ke, kena tegur. Saya bagi ajar ayat paling simple mana-mana student saya. Cakap yang ni, terima kasih untuk teguran tuan, namun saya sangat tak hargai tuan tinggikan suara pada saya. So saya ambil maklum point tuan 1, 2, 3. Terima kasih tuan. Polite. We convey the conversation. Saya tak suka tuan mengamuk-ngamuk macam ni. Convey the conversation. Just a matter of how. Itulah navigate conversation. Gen Z point dia bagus sebab dia kena boundary, dia banyak option, dia terdedah, but dia lemah social skill untuk sampaikan. Jangan terkejut, ini Gen Z. Gen yang atas pun sama juga. Bos yang atas, dia tak suka saya, dia tak guna cakap direct, dia cakap kat orang tengah cakap kat saya. Agree. Saya setuju dengan benda tu. I think but it also depends okay, tu adik punya POV lah. It also depends on the work culture itself, whether that particular work or environment making you safe untuk bersuara atau tidak, ya. Sebab saya rasa mungkin kita cakap tadi kita
orang kita ni takut nak bersuara. Tapi kalau saya bagi a little bit contradicting juga, kemungkinan dia nak bersuara tetapi dia takut bila dia bersuara tu akan ada post sequences. Bila I cakap macam ni, nanti kan kenalah macam ni. But sometimes most of the people work it's just work. Work is work, right? If you don't communicate, then this is where all those whining, kenapa kau ni, tapi you tak communicate clearly. But I also think that macam no, it's the culture itself. Kalau kata you punya superior tak lead, orang kata apa dia cakap macam lah. Kadang-kadang ada yang superior yang cakap tak apa, you can tell me anything. Tapi bila bagi tahu, you macam backfire pula. So jadi orang jadi macam trauma nak cerita. So what do you think of that? So adakah macam let's just start do it daripada tak buat, ataupun macam okay, still tengok dulu culture tu, boleh kata? I add on that, yes. Benda tu actually pun I pernah face, and then I sendiri pun pernah face. Jujur cakap lah, I kata should I say this because I dah pernah nampak orang lain pernah kena macam ni. It's very difficult untuk navigate benda tu. So nak luahkan apa yang terpendam, even kita nampak improvement, kita boleh improvement kepada company tu, kita nak cakap pun kita takut bercangkah dengan objektif our leader tu lah. So how navigate on that? Okay, baik, menarik ni kerjaya di tempat kerja. Yes. Saya ambil pendekatan pertama sekali, betul environment mempengaruhi. Saya spesifikkan lagi, leadership sangat mempengaruhi. That's why if I'm the leader in the team, saya akan buat open communication. Mana ada bos yang bagi tahu kerja dia setiap minggu apa, my team tahu kerja saya setiap hari apa. Sebab setiap minggu kita ambil task. So you know apa saya buat, saya tahu apa you buat. Open. Saya tak siap, saya tunjuk saya tak siap, carry forward next week. Saya create open communication. Kalau you close, boss biasanya close dengan izin lah, minta maaf lah, I become a boss now, so I know lah. You would like to hide your shit lah. You tak nak tunjuk you tak perform lah, sebab you compare dengan boss lain. Be honest lah. But eventually, does it lead to success ke tak? Sebab dengan izin lah, KPI is just a number. You can tweak number to play around with data. Satu adalah insiden memberi kesan emosi, tapi banyak adalah data. So there's no emotional impact. So data can be manipulated, frankly speaking. Kedua adalah bila nak bercakap, saya akan ambil pendekatan lah. Kalau imam salah, siapa yang selayaknya tegur? Orang belakang. Betul-betul belakang dia. Jangan kita yang kat belakang tu, subhanallah. Tak boleh kan? Kita baru keluar toilet, imam salah baca, subhanallah, tak boleh. So sama juga dengan orang tu, kalau nak tegur, siapa orang paling rapat dengan dia? It means repo dia paling bagus. Kalau dia sound, boleh terima. So minta dengan member dia lah. Right. Unless orang tu adalah your direct superior, inferior, ataupun orang yang subordinate. Kalau dia report direct to you, then it's your responsibility as a leader kena tegur direct pada dia. Dan tegur direct mesti tertutup, puji mesti terbuka. All those are basic ethic lah. So does it being implemented at the workplace yang kita sebut tak selamat tu? Sebab benda basic tu, itu sebenarnya etika basic tu, tapi tak diamalkan. Sekarang ni orang kata fresh grad, saya tak nak tentu Gen Z ke apa, but fresh grad banyak masuk bidang kerja. And then I tengok difficulty on the leader side tu pun, dia ada difficulty untuk navigate budak-budak fresh grad. So do you have any tips on for the leaders out there untuk navigate mereka ni? Sebab like you said, dia orang main akta, but at the same time dia tak kerti nak convey the akta tu. Betul. So is there any tips for them? Tips ini personal lah kot. Okay. Not a proven bukti, tak terbukti lah. I fail and I also have a successful experience. Saya sentiasa praktiskan open communication. First day dia masuk, saya akan bagi satu list apa dia kena buat, get used to. And one of it adalah conversation dengan saya one to one. So saya tanya, ini expectation saya, level saya macam ni, and then what is your expectation? Does it meet? Pertama, sebab setiap orang bekerja bohong lah, kita kena capai company punya target. Bohong lah, semua orang setuju. Bohong. Semua orang ada individu. Sebab aku dapat gaji, itu benefit dia. Sebab ini align dengan career path aku, sebab aku nak lompat nanti. Itu point dia. So leadership adalah how you can find the common point supaya semua orang work to a common agreement. Yep. So I match the expectation. So point dia orang kata, kita ni company adalah satu family. Dia tak boleh pakai apa point tu. Kalau meninggal bagi faraid. Tapi my point tu. So I nak tanyalah, kita balik kepada our main topic semula.
I nak tanya because you dah lalui how many years dah dalam Bekerja. Bekerja 13. 13 tahun. So the whole 13 years kan. Apa yang orang kata kita boleh highlight kita punya kejayaan dalam LinkedIn semua tu kan. Apa yang benda yang you boleh bagi tahu lesson you learn within that span of 13 Benda yang years. mahal lah. Benda yang mahal lah. Oh. Dia tanya rahsia terus. Dia tanya rahsia terus lah. Tak ada filter-filter dah ni. Tak tahu. Baik, pengalaman saya dulu daripada bawah, angkat kotak, pasang plug, sampailah sekarang saya berada pada position principal officer dekat Menara Academy. Even now I practice. Pertama sekali adalah kerja kena ikhlas, tapi ikhlas saja tak cukup. You need to communicate. Mana kata be visible. Ikhlas dan be visible. That is how corporate function. Kedua, the true CEO is your God, not the current CEO. Oh, okay. So your principle is your principle. Jangan compromise on your principle. So kalau email personal saya my God, my CEO is God. So letak signature tu, reminder. Biasa so, siapa nak bagi duit kopi, saya bagi tahu CEO saya tak bagi. That's on my personal capacity lah. Yep. But current workplace pun apa-apa yang bercanggah we convey. Jangan compromise principle. Kedua, yang mahal adalah saya sebut sebagai visibility. Sebab apa? I have to admit this, macam mana nak sebut, in a very nice way lah. Saya ada seorang bekas bos perempuan yang mengajar saya dan memberi penekanan pada saya, whatever you do CYA. Cuba teka CYA itu apa? CYOG saya tahu lah. CYA See you. Tak tahu boleh filter ke tak. CYA adalah cover your ass. Baik, mana kata you bincang, you buat apa, bagi hitam putih melalui email at least. So that whatever ada happen, record lah. ada record. You have digital footprint. Sebab nanti orang claim credit, bagi tahu ini kita punya idea. Bila agree dalam meeting, bagi MOM immediately, walaupun WhatsApp, walaupun email, kita dah agree A, kenapa you buat B. So anything you have digital footprint. Benda tu menyelamatkan saya dalam banyak situasi. Kita orang baik dan kita bersangka baik. Betul. Dan saya ni antara orang yang lurus benda kot peringkat awal. Lurus tak kerti nak navigate around, but we learn by experience. So jagalah. Tuan ni pernah lalui 13 years tu, pernah lalui tak suasana toksik, majikan toksik, teammate toksik? Sebab for me personally, experience I kerja, there are times di mana I tak larat untuk lalui the toxicity of working place lah. And one of the reason why ada sebab I resign dulu and then I pergi tempat baru. So what's your opinion on that? Is it people kena navigate cara terbaik dalam dunia corporate yang toxic, or berhenti dan pergi move on tempat lain? Baik. Saya ambil point of view saya lah. Saya tak pernah resign dengan alasan komuniti toksik. Okay. Sebab apa? Saya ambil pendekatan hadap lah. Hidup ni memang keras macam tu lah. Kalau aku boleh hadap yang ni, it means aku boleh hadap yang lagi dahsyat masa akan datang. If I have difficulty, contoh budak buat masalah, my team buat masalah, so saya communicate dengan susah betul dia ni. Last sekali kita catalah worst come to worst bergaduh. But if I can manage this one, I can manage another one. So that's my perspective. Saya pernah kena tikam belakang. Saya tikam belakang in a way. Saya buat report, saya bagi tahu ini adalah testing, pilot project. I would like to pilot project with your country first. Tak nak sebutlah country mana. Saya jaga Southeast Asian, ada 8 country saya jaga. So this country, tiba-tiba dia email CEO, project ni bermasalah. Aku macam, Lepas tu CEO contact ketua HR. Saya tu dalam bidang HR waktu tu. So ketua HR message saya, Nick, macam mana saya nak reply CEO ni? Macam alah hati papa aku dah bagi tahu ni pilot project kot. Aku dah email dah. Kita dah email dah. Screenshot, paste, bagi timeline, story, clear, senyap. Cool. Sebab ada digital footprint tu. Ada digital footprint. So itu case yang dia bukan orang biasa, dia adalah orang nombor 1 di country tu. Tapi mungkin saya masuk, dia tak suka orang baru ke, tunjuk power ke, tak tahulah. Whatever happen, I don't care. But saya percaya I don't have to like you in order for me to work with you. Kalau I like you, I invite you for lunch. If I don't like you, we just work work related matter only. So be professional macam tu. Tapi toxic wise memang ada. Personally saya cuba hadap je. Saya bagi boundary lah. Boundary iaitu kalau tidur terganggu, makan terganggu,
watak anda tu dulu happy go lucky, sekarang berubah, yang tu memang borderline dia. Consider untuk berhenti. But selagi mana tak langgar line tu, Tak langgar line tu kita okey. cuba hadap lagi. But I think interesting lah bila Tuan Nick cakap macam, yelah, you highlighted the point about toxic culture, environment kan semua kan. But I think there's also orang cakap kadang-kadang bila you are not being challenged enough pun, you pun tak grow juga dekat the particular place, right? But I always say that macam ada my previous work lah, maybe just to share macam it's just there's always something that you can learn. Okay, contohlah you berada di sesuatu tempat itu, you tak ada banyak kerja. Okay, then you learn that next time bila jadi leader, you jangan put your subordinates to be in that position. Or if let's say you berada dalam situasi yang sangat tak sihat, macam toxic, macam Tuan Nick cakap tadi, macam Tuan Nick dia mengambil, okay, let's just brace this kan, selagi boleh, selagi tak effect apa-apa semua. So then that's why he learned that, okay, when I become a leader, I'm not going to do this and whatnot lah. So I think that's another perspective that we can think of lah. But I also want to touch tadi sebenarnya, sorry, if we can rewind balik kan, tadi cakap pasal youth and nowadays yang mana diorang they want to work within what is within their JD, right? Apa yang nak, and if not, against, this is not ni, atau apa semua kan. I want to get your POV lah Tuan Nick berkenaan dengan macam, okay, accountability and responsibility, right? Okay, some people they are like, okay, this is my JD, this is my responsible. I'm not going to go beyond that because to be fair, saya tak dibayar untuk buat kerja lebih time and whatnot, right? Saya takat ni je lah, so saya tak nak. But then I would like to maybe challenge, but what about being accountable? Because macam Cik Nick cakap tadi, that's your project, you own everything. It might be you need to do a little bit more. So what's your take on masyarakat atau tenaga kerja sekarang? Adakah macam tak ramai yang accountable because I'm not getting paid to do that? And is that a good thing because it sets boundaries? Yalah. Or is it a bad thing because then you are not challenged ke apa? Nak dengar juga you punya opinion. Dia sebab add on, sebab ada yang kata, aku buat lebih untuk kerja aku. This is my mentality. I tahu my gen punya mentality kot. I do more, the boss will see me doing more, I akan naik pangkat. Sama, but the situation is different dengan fresh grad. Dia kata macam, aku nak buat within my job scope saja. So there's a different generasi situ. So yeah, the POV tu. Accountability dengan scope JD. Okay, saya kena akui Gen Z dia dapat exposure yang sangat banyak, which is dengan konteks yang kurang betul dengan konteks corporate. So content yang betul dia dapat, ini boundary dia, tapi konteksnya dia nampak scope tu je. Corporate is wide. Okay, baik, saya bagi contoh untuk menjelaskan. Corporate ni adalah pyramid scheme. CEO ada seorang je atas sekali. Lepas tu COO, CPO ada seorang juga, 4 orang. Lepas tu GM ada 8 orang. So makin bersama, exec makin ramai kan. Mana kata if you nak naik pangkat, ada 5 orang yang boleh naik pangkat ke satu position. Now soalan saya, kalau ada 5 orang staff yang semuanya bagus, apa yang kita nilai? Mesti mana siapa yang lebih kan? That's where the point is. Kalau you buat JD, you semua ada JD dia je. Kalau ada seorang tu lebih, most probably dia akan naik pangkat. Betul tak? Dan itu hakikat dia lah. Itulah hakikat dia. Jadi kita tak boleh tukar lah dia punya skim tu. Memang macam tu. Sebab kita juga nilai pada KPI juga kan. KPI is KPI, but eventually macam mana lah, untuk naik pangkat assistant manager, jadi manager tu, dia kena faham 1 sampai 20. Orang yang dekat bawah ni 1 sampai 5, 4 sampai 10, 11 sampai 15, 15 sampai kan masing-masing. Tapi ada seorang tu, ini method saya ajar jugalah, 80% buat kerja hakiki, 20% buat kerja sampingan. Kerja sampingan tu adalah you buat 4 sampai 10 kan, 5 sampai 10. Cuba explore 1, 2, 3, 4. Cuba explore 11, 12, 13. Most probably you sudah menonjol. Mereka kata bila nak cari manager, siapa yang tahu sampai 20? Semua tahu 5 area, tapi you tahu 8 area. Most probably you are the best candidate lah. Yep. Itu yang pertama. Yang kedua adalah accountability kan tadi. Job scope tadi. Yang saya sebut tu 1 sampai 20. Ada job scope yang totally tak related. Yang tu you kena decide lah. You kena decide. Contoh saya marketing, tiba-tiba kena buat kerja admin, kena buat asset, register asset, totally tak related marketing. Kalau saya buat marketing, tiba-tiba kena buat copywriting, itu part of marketing, masih lagi boleh acceptable within that 1 until 20. Tapi kalau yang totally different, that's where you need
kena conversation. Conversation tolong, jangan tak tolong. Kita panggil sign of good gesture. Tapi limit lah. Seminggu satu kerja simple. Jangan 1 jam je seminggu. Jangan sampai 10 jam seminggu. You need to understand that. But eventually benda tu tak masuk KPI kan. Impact your life. So tolong, tapi jangan tak tolong langsung. Sejam je seminggu. Okay, itu boundary dia lah. Saya bagi konteks. Now untuk accountability, I have panjang ni. Nafasnya dalam, panjang ya. Macam berat ni. berat betul. Berat. Sebab di Amanah Raya saya pun menguruskan orang sekarang ni. I'm a leader now. So kita kena instill accountability. Saya kena bagi tahu macam ni. Saya nak you buat makan-makan daging kambing. So bila kita minta ni dia kambingnya. So apa yang patut kita buat? Kita kena sembelih, lapah kambing. Lepas tu kena potong-potong-potong, gulaikan dia. Gulai tu masak bagi sedap. Lepas tu letak dalam bekas, prepare dengan pinggan, cawan. Saya tak bagi tahu pun air, tapi anda buatlah air sebab automatiknya bila makan nak air kan. So apa yang kita imagine adalah end result dia orang datang makan, orang happy. Gen Z dia nampak aku potong kambing, sembelih, gulai, letak, siap. Dalam periuk besar. Mana pinggannya orang nak makan macam mana? Mana senduknya? Tak ada air ke? So, dia tak capai objektif yang kita nak. End result adalah orang datang makan dah happy. Sama juga macam kerja. Kerja adalah kita nak capai berjayanya podcast ni. So jangan kerja saya invite penceramah je. Siapa penceramah? Betul, kamera tak tahu. Audio tak bukan saya, lampu bukan saya. We need to understand. End result dia adalah podcast yang berkualiti, orang tengok seronok. Betul. So even though itu bukan job you, that is our project. Be accountable, jayakan dia. Dan dengan ada sense tu, itulah dunia bisnes. Kenapa orang tak nampak tu? Sebab you tak pernah buat bisnes. Cuba buat bisnes. Own your business. Own your business. You tahu. You tahu. Betul. Saya buat bisnes sendiri, freelance pun pernah. Saya pun ada bisnes sendiri sekarang. So when you own your business, you tahu itu bukannya you cannot work based on JD 100%. Work based on objective. Tak pernah ada syarikat berjaya sebab ikut JD ataupun ikut SOP. Tak pernah. SOP dan JD sentiasa berubah mengikut objektif. Wouldn't that be the solution? Kata improve your SOP lah. Betul. Saya setuju. SOP tak pernah fix. Sebab tu SOP kena revise setiap 2 tahun atau 3 tahun. Sistem kita, proses kita ni okey tak? Sebab tu siapa ya? Proton the King of Myvi yang buat Myvi tu. Siapa? Datuk Zainal. Allah lupa nama. King of Myvi. Lupa. Dia lah. King of Myvi. Amalan dia adalah dia kata dia akan buat game bawa, macam dia akan pergi ke production line tengok. Kerja dia bukan adalah nak tegur-tegur, tak, dia akan tengok proses apa aku boleh improve. Technician dia akan buat kerja dia repeat. Kalau 10 tahun dibiarkan dia akan buat repeat je. Tapi you as a leader, orang yang nampak big picture, turun tengok, okay, proses ni potong daripada 10 minit aku boleh jadi 8 minit. Yang ni unnecessary, buang, laju lagi proses dia. So yes, SOP is not there. Orang kata rule is meant to be broken kan. Rule to be broken tu Quran Sunnah jangan broken lah. But rule yang kita buat dia need to be improvised. Or be challenged lah. Be challenged lah. According to the time lah. Betul. Contoh lah ada AI. Kalau edit video subtitle guna AI, daripada satu hari yang buat subtitle boleh siap dalam masa 1 jam dengan 90% accuracy. Will you obey? Okay, video kita shoot 3 hari baru final. Masih nak ikut lagi? Tak kita buat 1 hari setengah baru final. Sebab apa? You ada AI dah. So revise tak SOP? Revise tak workflow? Revise lah. So hearing what you say kan Tuan Nick, maknanya macam accountability, macam I love your example yang bagi makan tu paling simple, paling yang orang kata semua orang boleh tak faham tu tak tahu lah. Tak tahulah. Kan kalau kita ni ada ramai orang yang, saya tak kata semua, dan sebenarnya to be fair bukan setakat Gen Z je, even you older pun masih ada orang yang memang macam this is it lah buat takat ni kan. Okay, but if we were to go back to the main topic, so adakah semua benda ini boleh dibelajar? Is it based on experience bila orang masuk tu, atau bila you pergi universiti dan benda ni akan ditengakan? So tang mana yang orang-orang ni akan realise, I tak boleh buat setakat ni, I kena buat a little bit beyond for macam cakap lah nak buat orang happy ataupun career progression apa tu. So dekat mana orang perlu kena belajar benda ni? Saya sudah mendekati pelajar sekolah menengah tingkatan 3, 4, 5 untuk dapat exposure benda ni. So as early as that. Okay. Namun sistem pendidikan, ni sistem pendidikan pula. Kita mengukur kita exam oriented. Yes. Kita tak ada leadership quality dia capai tak apa, tak ada. You tak capai level ni you kira fail. Tak boleh masuk universiti, tak boleh apply matric. Sebab apa? Quality level.
You ukur penglibatan sahaja untuk dapat merit. Right, ini deeper level lah. But bila nak start, usually kita punya spurt growth in terms of soft skill waktu university. Kita terlibat dengan event. Yep. Waktu sekolah rendah menengah tak ada. Betul. All is paper qualification. So universiti banyak kena cari banyak pengalaman sangat skill sangat. Siapa-siapa tak terlibat event, persatuan kelab waktu universiti anda rugi. Kena terlibat NGO, jadi tok siap ke tak kisahlah, jadi tukang sapu tak kisahlah. Jadi educate tak makan. You must involve. At least you got exposure. Jadi invite buat apply sponsor, buat sponsor. Tulis surat, apply guna dewan, panggil penceramah, guna bas ke. Just involve, that will give you a good experience. Sebab apa? Pengalaman saya, orang tak di event dengan orang event apply kerja totally different. Yeah. Because if I were to add lah kan, macam I think that's a good point. So ramai orang yang cakap tak penting lah Koko ni, tak nak lah pergi. Sebenarnya sebab okay, dia cakap macam ni lah, argument dia lah yelah orang tu kan tak nak involve dengan ni sebab apa relevannya jadi social media manager contoh kan, sebab tak nampak relevan buat apa orang kata let's say annual dinner punya ni tiba-tiba jadi accountant contoh lah kan, tak ada relevant in terms of tu. But actually I think what Tuan cakap tadi, the skill untuk you manage still punya stakeholder management, benda-benda tu akan diguna pakai di corporate. In a way ijazah terbaik dari jalanan tu is right lah kan. Tapi di mana you belajar tu? Di jalanan tu di jalan mana macam mana? Jangan lorong Haji Taib tak. Dia kena di jalan Ampang. Jalan Ampang okey. So jalanan tu kena betul lah. But baru-baru ni ada one I won't say content creator kot. Dia mengatakan dia menyentuh certain course, mengatakan this course is useless. Buang masa ambil course ni. The person, the course yang disentuh tu pun course I ambil course tu. I macam terasa lah macam apa hal dia sentuh course aku ni. So is there a useless course di Malaysia yang ada berada di universiti sekarang ni? Apa pandangan Tuan ni? Useless course dia kasar sikit tu. Dia kata macam tu lah, dia kasar sikit lah. Saya akan guna course yang sudah tidak relevan ya. Okay. Ada course tidak relevan sebab silibusnya sudah tidak dipakai guna. Contoh, kita kena belajar Excel course tu sebab you adalah data entry. Daripada kertas pindah ke Excel. Sekarang tak perlu dah. You klik play, ChatGPT record you punya meeting, MOM keluar. Yes. So ada tak lagi course? Kalau kita belajar secretary punya course, perlu tak lagi silibus tu? Tak perlu lah. So 30% silibus kena buang, ganti yang baru. Belajar AI prompting untuk secretary contoh. So bukanlah sia-sia, ada bahagian tu tak relevan sebab teknologi berubah, consumer behavior berubah. Okay, baik. Untuk yang tu saya akan sebut begini. Dalam dunia ni manusia ada 9 type of intelligence. Bahasa Melayu, kepelbagaian kecerdasan. Contoh, kalau dia kata dancing, tarian itu tak berguna, sia-sia, maka saya cakap main sukan juga tak guna-guna, tak mencambah pemikiran pun, tak jadi bijak pun, tak ada innovation pun, tak ada teknologi pun dalam main sukan. So buat apa main sukan? Ambil bola sebiji, sepak-sepak, baik pergi gym lagi masa bagus. Nampak tak? Lagi saya guna konsep yang sama untuk argue pasal sukan. Sama kan? So it doesn't make sense. So 9 jenis kepandaian orang, ada yang pandai fizikal, ada yang pandai linguistik, ada yang pandai menghafal dan teori, ada yang pandai buat praktikal hands on, ada yang pandai communication intrapersonal, interpersonal. So 9 jenis kepandaian ni ada pekerjaan yang sesuai untuk membangunkan masyarakat, bangsa, negara, dia ada. Okay, kalau kita nak sebut waktu susah, memang kita fikir tentang yang mencambah minda. Tapi bila sampai satu tahap, apa culture kita, budaya, jati diri, dia adalah pada penulisan, sejarah, tarian ataupun makanan, seni bidang-bidang macam tu. So itu adalah budaya, identiti kita. Dia tidak menyumbang kepada pembangunan negara, tapi menyumbang kepada pembangunan sosio masyarakat. Pembangunan image masyarakat. Masyarakat tu membesar jati diri macam mana? Kita nak apa? Di Madani kan nak buat apa? Bangsa Malaysia. So bangsa Malaysia tu apa yang bina dia? Dia bukan sains teknologi yang bina bangsa Malaysia, tapi apa? Culture. Seni. Itu dah yang menjadikan kita ni manusia. Kan? I mean, kita tak boleh nak rely. Kita boleh kata bidang-bidang seperti doktor itu penting, ya, memang penting. But kita nak mengelak daripada mengatakan seni itu is something yang kita tak perlu tengok ataupun is something useless. Yang tu ada value lah. Dia tak ada value. I think agak kasar lah daripada pandangan beliau.
So Saya rasa dia kena ni lagi explore further kot. Yes. So that macam there's always different angle that you need to see certain things. Saya macam tadi tuan ni argue sukan versus seni. Betul. You can always argue at there's always two sides of a coin. You boleh argue macam ni, you boleh nak atas argue pun boleh. So before you even think about before you even rasa macam okay, this is my opinion is the right one. No, you have to think, there's 5 different ways to think about this. There's 5 different solutions. There's 5 different people with different needs to particular topic or particular tu. So that's saya why. suka Puan Yayan Puan Yayan bagi tahu. Itu ada maksudnya kita berfikir banyak dimensi ataupun spektrum yang luas. Betul. Sama when we approach problem, jangan approach problem on our perspective. Approach problem on stakeholder perspective, shareholder perspective, company perspective, leader perspective, staff perspective. That's where we come up with 360 leadership. Leadership 360, atas bawah sama level kita tengok semua. So that's how you can get the best solution. Might not be the perfect one lah, but the best. Contoh best apa? Keutamaan kita adalah staff. So utamakan staff, perspektif staff. Keutamaan kita adalah shareholder, utamakan perspektif shareholder. Itu je. Betul. This is kita dah nak sampai hujung dah. So this is the last question lah. Kita ni daripada awal sampai akhir kita cakap Gen Z is this, Gen Z is that kan. And mostly is like bukan negatif, positif sangat pun. So Tuan Nick, what is the positive side of Gen Z? Kita ni asyik kecam je Gen Z. Actually ada bagus juga dia orang ni. Idea dia orang macam contoh, I've been approached dengan a few of Gen Z. Their ideas is memang sangat on that timeline lah. Kena dengan waktunya. So what do you think about that? Saya mengurus Gen Z sekarang. Sejak previously lah. Sebenarnya menyalahkan Gen seterusnya adalah masalah biasa. Masalah biasa. Gen X akan salahkan Y salahkan Z, Z akan salahkan Alpha lepas ni. Betul. Benda Betul. biasa. Benda biasa. Sebab mereka dalam fasa transition, budak baru nak matang, tak tahu lagi common sense di tempat kerja. Tanggungjawab adalah jangan menyalahkan, but mendidik, guide lah. So I ambil that approach. Okay, apa yang bagusnya, saya ada di Amanah Raya, saya ada team yang Gen Z baru masuk. Saya bagi dia pertama, saya bagi ini yang saya nak, level dia. What you need, bagi tahu saya. Saya perlukan ini. Dia minta 10 benda. Saya kata, boleh, saya provide 5 je. Can you still achieve this? Susah. Okay, give me your best. Do your magic. So ni project you, saya bagi tahu clear framework dia. Ini your project. Kalau you tak ada kerja, you fokus project ni. Nak follow up, you kalau lambat, you kena kejar. Jangan tunggu. So that's mean by this is your project. Clear? Clear. Dan dia buat sangat perform. Puas hati gila. I mean, daripada situ clear instruction tu is very very penting lah. Saya bagi end result dia, saya bagi framework dia. Jangan melangkaui framework dia ni. How nak buat? 0 saya bagi. This saya sendiri. Dia buat sendiri. Yang ni boleh buat? Boleh. Yang ni boleh buat? Okay. Yang ni ini tukar sikit. Dia tanya boleh tak boleh je. So cara nak buat, ini adalah team social media saya lah. So nak buat edit content macam mana, copywriting macam mana, semua dia propose. And he enjoy it. Yeah. And I love working with Gen Z, to be honest, right? Macam I don't want to say that macam diorang ni I would say the way they carry themselves, the way they think is so much different. And I value them in that sense. Macam Cik Nick cakap tadi kan, macam dia tahu limitation and what not. Di mana, sorry, generasi saya lah, saya sendiri. Why? Kita, tak tahu. I'm still young. So macam saya I would say millennial lah. Dia macam apa? Macam kita ni people pleaser. Kan macam tuan ni cakap lah, maybe culture kita nak cakap no pun tak boleh. Okay tuan, tapi belakang ni bong, depan tak ada apa. Betul. Right? Which is not good. But Gen Z show me that it's okay to say no. So I think that's something yang I really applaud Gen Z for doing that. Betul. Sebab macam dia memang cakap no, I don't think this is right. Then dia boleh nak speak up. But with Gen Z pun, I think kita pun tak boleh nak tough in the sense of another thing, I think expectation macam Gen Z ni, they needed clear communication. Okay, if you bagi tahu ni apa semua, then okay, they can pick up because they're smart, right? But macam kita ni kadang-kadang kita ni berkias terlalu banyak. Jadi kita macam ni kot, ni okay kot. So dia orang pun bagi tahu je lah apa nak kena buat. Macam kita ni I takut jaga hati nanti you macam terbanyak kerja terasa. But for them it's just straightforward. So there's actually a beauty in it, but also sometimes macam then dia hilang lah yang orang kata kita punya budaya bersantun tu, beralas tadi. So I think that's a very beautiful
beautiful culture in Malaysia kan. Ya, Kita betul. cakap beralas-alas supaya Berfikir menjaga dulu berfikir. cakap. Kan, tapi dia orang no, very straightforward. So I think kita kena marry both kot. Tuan ni kan. Maknanya kena ada that sense of transparency, Yes. but also have that boundary. Macam itulah. Saya Ya. punya limit dengan Izin, direct adalah waktu formal, Ya. indirect adalah waktu informal. Oh. Work related, be direct to the front. Dalam meeting tak ada berkias, Ya. ayat mesti tegas jelas. Betul. Tapi waktu menyembang lunch, waktu jalan, sembang-sembang kat tempat meja, yang tu kena indirect. Because that's personal. Personal, kena personal. Yang formal is not personal. It's work is work kan. Yeah. So alhamdulillah kita dah sampai penghujung podcast ini. Tahu dah sampai hujung dah. Ya, Alah, sekejap kan. banyak I rasa soalan. macam nak banyak nak tanya lagi, but itulah. we have our timeline. So terima kasih kepada yang kekal stay sampai akhir, and then kepada korang yang nak tengok lagi what's up with you dan juga podcast ni, go follow us dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Threads, dekat Instagram, dan juga YouTube. So semoga kita berjumpa lagi next month, insyaAllah. Assalamualaikum.